bila korang memandu kereta dan korang kena langgar, senang cerita korang tak bersalah. Orang yang melanggar korang tu pula tak nak beri kerjasama. Macam soalan ni, dia tanya, kalau kereta kena langgar dengan lori dari belakang, lori tak buat report. Dah lebih sebulan. Polis pun tak reply. Tunggu pihak sana report, macam kes tergantung je. Kena pakai NCD sendiri ke? Masalah nak renew insurans nanti. Apa yang akak ni cakap, benda yang betul. Kalau dia tak dapat maklumat penuh ataupun detail-detail orang yang melanggar, dia tak boleh menuntut ke atas insurans yang melanggar dia. Ujung-ujung dia kena buat tuntutan ke atas insurans sendiri saja. Boleh atau tidak, dia nak dapatkan keputusan penuh dari pihak polis. Jawapan dia, boleh. Dan pihak polis wajib untuk mengeluarkan keputusan penuh bagi kemalangan tersebut. Dalam Seksyen 51-1 dan juga Seksyen 52-2, pihak polis wajib untuk mengeluarkan keputusan penuh kemalangan tersebut. Jadi, bila dah ada keputusan tersebut, korang sebenarnya tak ada masalah untuk membuat tuntutan ke atas kereta yang melanggar. Cuma, benda ni akan menyebabkan proses tuntutan kereta korang akan menjadi lambat ataupun sedikit delay. Sebab dokumen yang tak lengkap. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Semoga penjelasan Abang Jubah ni menjawab persoalan akak ni. Macam biasa korang kalau sana tak tahu dan tak ada workshop hantar kereta korang untuk buat claim insurans, korang boleh terus datang ke bengkel KHW Niaga, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Kita jumpa ke next video. Assalamualaikum.